Aku nak cerita sikit isu baru-baru ni pasal kes dekat Beyond. So ada satu fighter kita ni, aku tak nak sebut nama lah kan. Aku rasa korang pun tahu siapa. Dia fight, dia kalah dalam masa 17 saat je. And he get knockout. So korang tahulah aku cakap pasal siapa kan. Sebenarnya aku terfikir tau, last fight dia menang knockout juga. Orang kata opponent dia cak ayam lah, apalah kan. Tapi dia menang bro. Tak ada siapa pun yang praise dia, kata dia dah bagus lah, apalah. Orang still condemn dia juga. Dan kali ni dia kena knockout, lagilah teruk dia kena. Dan bila keadaan tu berlaku, aku terfikir budak-budak yang tanya dekat aku, "Bang, saya nak jadi fighter lah." Aku nak tanya kat korang balik lah. Korang mampu ke handle benda-benda ni? Korang train pagi petang siang malam untuk menang, untuk proofkan dekat orang yang korang ni masih lagi bagus, masih lagi relevan dekat dalam sukan. Tapi kalah kena kecam, menang pun kena kecam. Aku nak tanya korang-korang yang nak jadi fighter ni lah, korang boleh ke handle benda tu? Bukan senang doh nak jadi atlet ni. Mental kena kuat, physical kena kuat. Aku tak tahulah, kalau aku di tempat dia, mungkin aku pun dah retired kot. Next dia akan fight lagi. Kalau dia menang, korang rasa dia kena kecam tak? Macam mana kalau dia kalah? So, aku nak tanya korang sekarang ni. Kalau korang di tempat dia, macam mana korang nak handle kecaman ni?